penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hai. Okey, apa khabar semua? Murid-murid yang sentiasa menjadi penonton setia, peserta setia setiap hari Sabtu jam 8.15 malam bersama dengan Cikgu Anita. Apa khabar anda semua? Harapan Cikgu agar semuanya berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Okey, cuti-cuti. Sempena cuti 3 hari ini kan. Okey, apakah yang anda lakukan? Okey, kita nak raikan jugalah. Okey, sebab semalam kita bercuti sempena awal Muharram. Okey, baiklah. Terima kasih, tak lupa untuk menemani Cikgu Anita. Okey, waalaikumsalam buat yang mengucapkan salam sebentar tadi. Baiklah, alhamdulillah Cikgu diberikan kesihatan untuk terus bersiaran bersama dengan anda. Okey. Seperti biasa, penghargaan juga dirakamkan khas untuk ibu bapa yang sering memberikan sokongan kepada anak-anak untuk menyertai Akademi YouTuber. Okey, jom kita saksikan apa yang disediakan. Tapi yang penting, tickers bawah ni dah berubah. Okey, kalau minggu lepas kita belajar tentang bundar perpuluhan. Tapi kali ini masih lagi perpuluhan, cuma kemahirannya berbeza. Okey, baik Cikgu. Sharekan dahulu. Okey. Selain daripada penghargaan untuk murid-murid dan juga ibu bapa, sekalung penghargaan juga buat 3 organisasi hebat iaitu Akademi YouTuber, eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey. Kerjasama 3 organisasi ini menghasilkan, melahirkan juga guru-guru Akademi YouTuber yang berkualiti sebenarnya. Baik. Okey, seperti biasa ini adalah paparan berkenaan dengan aplikasi Akademi YouTuber. Boleh muat turun di Google Play ataupun imbas sahaja QR code yang telah pun dipaparkan ataupun type saja Akademi YouTuber, di mana di aplikasi Akademi YouTuber ini mengandungi pelbagai video PDPC yang pastinya sesuai untuk anda tonton. Okey, bukan untuk murid-murid saja, sesuai juga untuk rujukan guru-guru, okey, dan juga ibu bapa. Baiklah. Jom kita teruskan. Okey. Seperti biasa pengenalan diri cikgu. Okey, kebanyakan murid-murid yang sering menyertai kelas cikgu pada hari Sabtu 8.15 malam kenal siapakah Cikgu Anita. Insan kerdil yang alhamdulillah diberikan kesihatan, kesempatan dan juga peluang untuk berkhidmat. Okey, telah pun mencecah ke 28 tahun, bukan umur ya, 28 tahun mengajar. Alhamdulillah. Baik. Okey, apakah standard kandungan? Apakah standard pembelajaran? Sebelum kita teruskan, kita perlu tahulah apakah dia standard kandungan yang kita akan belajar pada malam ini. Baik, standard kandungan masih lagi 2.2 iaitu perpuluhan
seperti minggu lepas, tetapi standard pembelajaran telah pun berubah, di mana standard pembelajaran adalah menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung, tambah dan tolak perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan. Perkataan operasi bergabung itu bila ada tambah tolak, kena pula ada operasi bergabung. Maknanya operasi bergabung melibatkan dalam satu ayat matematik ada lebih daripada satu operasi. Tetapi untuk fokus pada malam ini khas kepada operasi tambah dan tolak. Okey, apa kata sebelum kita teruskan lebih lanjut lagi, kita mulakan kelas kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, moga kelas berjalan dengan lancar dan semoga murid-murid yang menonton saat ini diberikan kefahaman. Okey, baiklah kita teruskan. Satu pertanyaan untuk anda jawab. Adakah anda telah menguasai kemahiran asas perpuluhan? Minggu lepas kita dah belajar. Sebelum bundar, cikgu dah terangkan tentang nilai tempat, nilai digit dalam nombor perpuluhan. Dan cikgu telah pun ajar bagaimana nak membundarkan nombor perpuluhan kepada satu tempat perpuluhan, dua tempat perpuluhan, tiga tempat perpuluhan. Okey, cuba type 1 sekiranya anda telah menguasai. Nak tengok banyak tak satu yang ada. Okey, sekadar ulang kajilah. Kalau untuk bundar, kita banyak sebenarnya, banyak kaedah. Okey, cuma perlu pilih kaedah mana yang sesuai. Minggu lepas cikgu utarakan tentang garis nombor. Okey, yang kedua, cikgu menggunakan bukit, basikal lajak dan kedudukan mendaki di bukit. Dan yang ketiga ada juga disentuh tentang nombor kaya dan juga nombor miskin. Baik, Alhamdulillah kerana ada juga yang sebenarnya telah menguasai kemahiran asas perpuluhan. Okey, untuk kemahiran asas perpuluhan ini diajar pada tahun 3, tahun 4 telah pun diajar. Okey, untuk tahun 5 kita masuk operasi bergabung. Baik, ini adalah contoh yang pertama. Okey, contoh pertama soalan. Okey, ingat balik macam mana kita nak sebut. Okey, jangan pula sebut 5.384. Salah. Alright? Kita sebut sebagai 5.384. Cikgu lupa minggu lepas cikgu nak sentuh sedikit. Jangan pula ada yang sebut 5.384. 5.384 itu macam tak standard. Okey, kalau nak sebut point, kenalah betul-betul dalam BI 5.384. Itu betul. Tetapi jangan campurkan istilah bahasa Melayu dengan juga BI dalam satu ayat. Okey, sangat kesilapan di situ. Baik, kita akan sebut 5.384 tambahkan dengan 1.276 dan kita tolak dengan 3.095. Okey, perhatikan bila sebut sahaja operasi bergabung, macam cikgu cakap tadi, ada lebih dari satu. Okey, right? Jadi untuk begini, tambah tolak, mungkin ada yang dah, walah cikgu senang cikgu, dah dapat jawapan. Kan operasi tambah tolak. Tapi tak apa, cikgu terangkan dulu, sabar. Okey. Untuk tambah dengan tolak, dia sebenarnya dalam keluarga yang sama. Cikgu suka jelaskan, kalau untuk tambah tolak ni, kita selesaikanlah nombor ataupun operasi yang berada di bahagian
hadapan. Okey. Kalau di sini yang depan adalah operasi tambah. Jadi kita akan tambahkan 2 nombor ni. Boleh tak cikgu susun berderet? Lepas tambah, pap, terus tolak. Okey, boleh tak? Sudah pasti tidak boleh. Okey, kita tak boleh tulis operasi tambah dan tolak dalam satu bentuk lazim. Kena selesaikan dahulu. Okey. Dan untuk tambah tolak perpuluhan ada sebenarnya petua yang kena ingat. Apa petua dia? Yang pertama adalah samakan bilangan tempat perpuluhan. Okey, samakan bilangan tempat perpuluhan. Jangan nampak soalan cepat terus nak jawab. Yang ini kena buat dulu untuk perpuluhan. Okey, yang mana? Okey, apa dia yang dekat-dekat bahagian mana yang kita nak tahu tempat perpuluhan ada berapa dan sebagainya. Okey, jomlah kita lihat. Untuk tempat perpuluhan. Okey, sekejap cikgu Pak Adam yang ni dulu. Okey, supaya tak mengganggu. Baik. Okey, untuk tempat perpuluhan 5.38. Bilangan tempat perpuluhan adalah bilangan nombor yang ada selepas titik perpuluhan. Ya, okey, bilangan nombor yang ada selepas titik perpuluhan. Contoh yang ni. 5.384 ada 3 nombor. 1, 2, 3. Ada 3 nombor selepas titik perpuluhan. Maka nombor ini mengandungi 3 tempat perpuluhan. Manakala nombor yang berikutnya adalah 1.276. Ada berapa nilai tempat perpuluhan dia? 1, 2 dan 3. Okey, nombor 2, nombor 7, nombor 6. Ada 3 tempat perpuluhan juga. Okey, dan seterusnya 3.095. Okey, jom kita kira. Okey, sifar ini 1 tempat perpuluhan, 9, 2 dan juga nombor 5 untuk nombor yang ketiga. Jadi 3.095 juga mengandungi 3 tempat perpuluhan. Okey, jadi bila ke 3 ini, okey, ya, nombor perpuluhan ini mengandungi 3 tempat perpuluhan. Dah sama dah. Okey, dah sama dah. Jadi bolehlah kita terus kepada operasi yang seterusnya. Tapi kena ingat, cikgu cakap tadi kita buat operasi tambah dahulu. Okey, dan untuk buat operasi tambah ataupun tolak, kena susun titik perpuluhan pada lajur yang sama. Okey, apa maksud lajur? Dalam satu barisan yang sama. Okey, baik. Right, cikgu masukkan dahulu 5.384. Dia dah dapat jawapan dia. Okey, tak mengapa. Cikgu terangkan dahulu. Okey, 5.384 dan kita tambahkan dengan 1.276. Ini maksud cikgu, lajur yang sama. Okey, dalam keadaan satu barisan yang sama. Okey. Kemudian okey, satu lagi yang cikgu terlupa. Antara salah satu sebab kenapa kita nak samakan bilangan tempat perpuluhan supaya bila kita susun tidaklah berlaku kesilapan dalam penyusunan nombor. Okey, dah cantik dah kalau mengikut nilai tempat yang sama. Okey, seperti biasa, tetapi sebelum kita tambah, peringatan, tolong turunkan dahulu titik perpuluhan. Okey, kerana apa? Takut dah seronok sangat dapat jawapan, lupa titik perpuluhan. Dan titik perpuluhan janganlah terlalu besar, janganlah terlalu kecil. Okey, asalkan nampak di mata dah memadai. Baik, 4 tambah 6 kita akan dapat 10. Okey, kemudian 1 tambah 8 kita akan dapat
9, 9 tambah 7, 9 tambah 7, 16. Okey, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6. Okey, dan akhir sekali 5 tambah 1 bersamaan dengan 6. Ini adalah untuk operasi tambah sahaja. Belum selesai lagi. Kita nak terus ke operasi tolak pula. Okey, sabar menanti. Untuk sesi kali ni cikgu terang. Perlahan-lahan sahaja. Okey. Mungkin dah ada yang dapat jawapan tu. Ramai yang dah dapat jawapan. Okey, kita double check lah betul ke tidak. Okey. Baik, cikgu bawa ke sebelah. Okey, cikgu bawa ke sebelah. Jawapan yang diperolehi tadi 6.66 sifar. Kali ini kita nak melakukan operasi tolak. Jadi kita tolakkan dengan 3.095. Okey. Kita tolakkan seperti tadi, turunkan dahulu titik perpuluhan. Okey. Kemudian 5 tolak sifar tolak 5. Sifar tolak 5 tak boleh. Apa yang kita kena buat adalah kita ambil 1 pada rumah per 100. Cikgu gunakan nilai per 100 ya, sebab dalam bentuk perpuluhan kan. Okey, yang ini akan jadi 5. 1 kita bawa ke rumah per 1000. 10 tolak 5 akan tinggal 5. 5 tolak 9. 5 tolak 9 tak boleh. Jadi kita ambil di sini. Ambil pada nilai tempat per 10. 6, kita ambil 1 tinggal 5 dan yang ini akan jadi 15. Okey, 15 tolak 9. 15 tolak 9, jawapan 6. 5 tolak sifar, kita turunkan 5 dan 6 tolak 3 bersamaan dengan 3. Jadi jawapan adalah 3.565. Wow. Hebat, tahniah kepada yang berjaya memperolehi jawapan sama macam cikgu. Okey, baik. Kita ke contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua. 74.285 tambah 9.607 tolak 18.043. Okey. Yang pertama, nak kena buat apa? Mungkin cikgu boleh bagi dalam 15 minit. 15 minit, 15 saat. Lamanya 15 minit. 15 saat untuk anda mengira jawapan bagi soalan ini. Boleh tak? 15 saat. Tapi yang penting tips yang cikgu ajar tadi kena ikutlah. Yang pertama, samakan nilai tempat perpuluhan. Dan yang kedua, susun dalam barisan yang betul. Okey. Okey, dah dapat jawapan? Alright. Okey, jom kita lihat. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Okey, yang pertama, samakan bilangan tempat perpuluhan. Sama ke tidak yang ni? Okey, sekejap. Yang ni 1, 2, 3. 3 tempat perpuluhan. 74.285. Kita tambah dengan 9.607. 607. 3 tempat perpuluhan juga. Tolak dengan 18.043. 043 juga 3 tempat perpuluhan. Okey. Jadi nombor ini ketiga-tiganya mempunyai nilai ataupun bilangan tempat perpuluhan yang sama. Jadi kita selesaikan operasi tambah terlebih dahulu. Okey, dan pastikan kita kenalah menyusun titik perpuluhan pada lajur yang sama, pada baris yang sama. Jadi kita masukkan 74.285 dan kita tambahkan dengan 9.607. Okey, ini maksud cikgu lajur yang sama. Jangan pula 9 tulis dekat depan. Okey, bila 9 kamu tulis sini, 6 tulis sini, dah titik perpuluhannya akan
tidak berada pada baris yang sama. Okey. Dah ada yang dapat jawapan. Nanti kita lihat sama tak jawapan anda dengan jawapan cikgu. Baik. Okey, macam tadi kita turunkan titik perpuluhan, 5 tambah 7 kita akan dapat 12, 1 tambah 8, 9, 2 tambah 6, 8 dan kita tambahkan nombor bulat 4 tambah 9, 13, 1 tambah 7, 8. Ini baru sahaja melibatkan operasi tambah. Okey, tak sabar nak tengok ya jawapan cikgu betul ke tidak dengan jawapan yang anda berikan. Okey, jom. 83.892 ini hanya untuk hasil tambah. Okey, kita nak terus ke operasi tolak. Jadi kita bawa ke sebelah. 83.892 barulah kita tolakkan dengan nombor yang berikutnya. Okey, nombor yang ni. Okey, 18.043. Okey, titik perpuluhan dah berada pada lajur yang sama. Jadi kita terus tolakkan. Pertama sekali turunkan titik perpuluhan. Seterusnya 2 tolak 3. 2 tolak 3 tak boleh. Kita ambil pada nilai tempat per 100. Okey, 9 ambil 1 tinggal 8 dan ini akan jadi 12. 12 tolak 3 kita akan dapat 9. Okey, 8 tolak 4, 4. 8 tolak 0 bersamaan dengan 8. Kemudian 3 tolak 8 tak cukup, tak boleh. Jadi kita ambil 1. Okey, kita ambil 1 pada rumah puluh. Okey, ambil 1 tinggal 7, yang ini akan jadi 13. 13 tolak 8 bersamaan dengan 5 dan 7 tolak 1 bersamaan dengan 6. Okey, jadi jawapan adalah 65.849. Tahniah untuk yang berjaya memperolehi jawapan sama macam jawapan yang cikgu berikan. Okey, tahniah, terbaik. Okey, jom kita ke contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. 80.6389 tambah 4.57. Okey, seperti tadi cikgu cakap 15 saat, bukan 15 minit. 15 saat untuk anda menjawab soalan ini. Okey, boleh tak? Susah ke? Okey. Alright, jom kita lihat apakah jawapannya. Okey. Yang pertama, okey, perhatikan nombor itu sendiri. Okey, nombor itu sendiri. Kerana apa? Kerana yang ini nombor bulat dia tak ada titik perpuluhan, 80. Tolak 63.819 tambah 4.57. Jadi yang pertama cikgu cakap kena samakan bilangan tempat perpuluhan. Okey, sebelum itulah sekejap ya. Okey. Okey, yang ni nombor bulat. Okey. This one nombor bulat. Okey. 63.819 nombor perpuluhan tetapi ada 3 tempat, 1, 2, 3 dan 4.57. 57, 2 sahaja, 2 tempat perpuluhan. Jadi sangat-sangat berbeza. Okey, sangat-sangat berbeza, dah tak sama kan? Ini adalah nombor bulat, ini adalah 3 tempat perpuluhan dan yang ini adalah 4.57, ada 2 tempat perpuluhan. Apa yang kita perlu buat adalah kita samakan dahulu. Okey, kita samakan bilangan tempat perpuluhan. Tapi 80 ni macam mana? 80 ni adalah nombor bulat. Jadi 80 ini
Kita tambahkan titik perpuluhan dan tambah 3 sifar. Kenapa tambah sifar? Kita nak samakan dengan 3 tempat perpuluhan ni. Okey. So yang ni tak ada masalah lah. 63.819 dan 4.57. 4.57 ada 2 tempat perpuluhan. Okey, nak jadikan 3 tempat perpuluhan, kita tambahkan sifar dekat belakangnya. Jadi sekarang ini dah ada ketiga-tiganya mempunyai nilai tempat, bilangan tempat perpuluhan yang sama. Okey, jadi cikgu tukarkan kepada bentuk lazim. Sekiranya nombor 80 ini kita tak tulis dalam bentuk perpuluhan, maka akan terhasillah jawapan yang silap nanti. Okey, itu sebab cikgu kata kena berhati-hati. Baik, 80 sifar tambahkan dengan 63.819. Okey. Dan bila kita tambahkan, kita tolakkan, silap dah pula. Okey, turunkan titik perpuluhan. Kemudian, okey, yang ini sifar tolak 9 tak boleh. Okey, yang ni sifar, yang ini sifar, yang ini sifar. Banyak ni sifar. Jadi kita ambil pada rumah puluh. Kita ambil 8 tinggal 7. Rumah sar jadi 10 dahulu. Kemudian barulah kita bawa ke sebelahnya. 10 ambil 1 tinggal 9, yang ini jadi 10. Ambil 1 tinggal 9, nombor berikutnya jadi 10. Ambil 1 tinggal 9, berikutnya jadi 10. Barulah kita tolakkan. 10 tolak 9 bersamaan dengan 1, 9 tolak 1, 8, 9 tolak 8, 1, 9 tolak 3, 6 dan 7 tolak 6, 1. Wow, hebat. Tahniah. Setakat ni betul Okey, next. Next, 16.181 kita ambil jawapan dan kita tambahkan pula 4.57 sifar. Seronok kan bila kita dapat jawapan yang tepat. Okey. Okey, kita tambahkan. Okey. Turunkan titik perpuluhan. Okey, kemudian 1, 8 tambah 7. 15, 5 tambah 1 tambah 1, 7. Okey, 6 tambah 4, 10. 1 tambah 1, 2. Okey, tahniah kepada yang berjaya memperolehi jawapan yang tepat. Okey. Okey, alright, tahniah. Setakat ni dah ramai yang dapat jawab dengan tepat. Okey. Baik. Soalan yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Okey. Okey. Ini adalah contoh yang seterusnya. 2.86 tolak 1.874 tambah 0.279. 15 saat untuk anda selesaikan. Boleh tak macam tu? Okey. Okey, 15 saat. Okey, untuk anda selesaikan. Okey, kita lihat. Okey, sekejap cikgu turunkan sekejap. Okey. Okey, cikgu turunkan sekejap slide tu. Okey, untuk kita meneliti apakah jawapan yang sebenarnya. Okey, boleh tak? Okey. Laju Okey. Baik, ada yang dah dapat jawapan?
Tapi jangan risau, nak tengok jawapan tu betul ataupun tidak. Okey, kerana memanglah operasi tambah tolak ni nampak macam mudah, tetapi ada masanya takut. Okey, ada kesilapan, silly mistake. Gitu. Kita nak elakkanlah sebenarnya daripada berlakunya kesilapan-kesilapan yang tak sepatutnya. Okey. Baik. Kita ke contoh yang keempat. Okey. Macam mana nak buat dia contoh keempat ni? Okey, jom kita saksikan. Okey, ini adalah soalan 2.86 tolak 1.874 tambah 0.279. Okey. Sekiranya kamu ingat tadi, awal-awal tadi cikgu dah kata, yang penting adalah kita kena, alhamdulillah, sorry. Yang penting kita kena samakan bilangan tempat perpuluhan. Okey, bilangan tempat perpuluhan. Kita lihat bilangan tempat perpuluhan dia ni tepat ke tidak. Okey, jadi apa yang kita perlu buat adalah, jom kita lihat sama-sama kat sini. Okey, 2.86, 2 tempat perpuluhan. 1.874, 1, 2, 3 tempat perpuluhan tambah 0.279. 279, 3 tempat perpuluhan. Jadi nak ikut yang mana? Nak ikut yang 2 ke nak ikut yang 3? Kita ikut bilangan tempat perpuluhan yang banyak lah. Okay, kalau kita ikut 2 nanti nombor belakang ni nak kena potong pula. Alright. Jadi kita 2.86 kita nak jadikan 3 tempat perpuluhan macam mana? Kita tambahkan saja sifar dekat belakang. Okey, yang ni ada perubahan tak? Tidak ada. Tambahkan saja. Tolakkan dengan 1.874 dan tambahkan dengan 0.279. Wah, dah dapat jawapan kan? Okey, ramai yang dapat jawapan tu. Jom kita lihat. Okey, adakah jawapan yang diberikan itu tepat atau sebaliknya? Okey. Next, barulah kita susunkan dalam bentuk lazim 2.86 sifar tolak dengan 1.874. Okey. Sifar tolak 4 tak boleh, jadi kita ambil sebelum itu turunkan titik perpuluhan. Okey. Sifar tolak 4 tak boleh. Okey, ambil 1 tinggal 5, sini jadi 10. 10 tolak 4 6, 5 tolak 7 pun tak boleh, ambil 1 tinggal 7 jadi 15. 15 tolak 7, 5, 6, 7. 8. Okey. 7 tolak 8 juga tak boleh, ambil 1. Yang ini akan jadi 17. 17 tolak 8 bersamaan dengan 9, 1 tolak 1 sifar. Wow. Nak tengok siapa yang dapat jawab tepat semua. Wow, memang hebatlah malam ni. Okey. Baik, dah dapat jawapan 0.986. Kali ni kita nak tambah pula. Okey, kita nak tambah, bawakan ke sebelah jawapan ini. 0.986 bawa ke sebelah. Dan kita nak tambah dengan 0.279. Okey. Tambahkan, turunkan titik perpuluhan dan kita tambahkan 6 tambah 9. Kita akan dapat 15. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 7, 16. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 2, 12. Dan ini kita turunkan 1. Jadi jawapan adalah 1.265. Wow, mantap. Yang terbaik
Okey, terbaik kerana berjaya dapat jawapan seperti jawapan cikgu. Okey, kalau ada yang silap tu, alah cikgu silap lah. Okey, tengok balik dekat mana kesilapan anda berlaku. Dalam belajar sebenarnya jangan kita nak perfect, semua nak kena betul. Ada masa kita akan melakukan kesilapan, mungkin disebabkan ketidakfahaman kita dan sebagainya. Tetapi bila kita sedar, ini kesalahan saya dekat sini. So next kalau ada soalan yang sama, tolong berhati-hati. Oh, tak bolehlah buat macam ni. Kalau buat macam ni nanti jawapannya akan salah. Okey? Jadi bila kita mengambil pengajaran daripada apa kesilapan yang telah kita lakukan sebelum ini dan kita tak ulang kesilapan yang sama, itu adalah sebenarnya pengajaran ataupun pembelajaran untuk diri kita. Okey, dalam hidup ni kita tak sempurna. Ada masa kita buat silap. Okey, tetapi how you overcome. Okey, macam mana kamu mengatasi ataupun memperbaiki kesilapan itu adalah yang lebih bagus. Baik, okey, jadi tahniah yang berjaya memperolehi jawapan seperti cikgu 1.265. Seronok kan? Okey, next. Kita ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima. Sedar tak sedar sebenarnya soalan ini ansur maju. Kerana apa? Jom kita tengok soalan. Contoh kelima, apa soalan yang cikgu bagi? Tadi, okey, yang ini yang tadi. Semua cari jawapan dekat bahagian belakang. Kan? Kali ni, cikgu bagi yang ni. Lah, ada pula kotak kat tengah-tengah. Okey, ada pula kotak kat tengah ni. Apa kotak kat tengah tu? Kotak di tengah itu. Okey, sebenarnya untuk menguji kefahaman anda tentang konsep. Okey. 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 So yang ini adalah 90.09. Okey, kenapa? Cikgu hilang fokus kejap tadi. Okey. Yang ini kenapa jadi macam tu? Cuba komen, kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Okey, ya, kerana kita nak samakan bilangan tempat perpuluhan. Okey. Okey, sekejap ya. Okey. Baik, kerana apa? Kerana kita boleh nampak perbezaan bilangan tempat perpuluhan itu. Okey, jom. Sekejap ya, mana. Okey. Right. Sepatutnya cikgu tunjuk dulu tadi. Cikgu tolong kamu untuk mengira. Okey, yang ini selepas titik perpuluhan ada 2. Ada yang dapat jawapan pun. Yang ini ada 1, 2, 3 dan yang kat belakang ini juga 1, 2, 3. Sama tak? Tak sama. Yang ini 3, 3. Cikgu punya ni. Alright. Okey, yang ni 3, yang ni 3, yang ni 2. Jadi yang 2 ini kita kena tambah sifar. Okey, 2 ini kita kena tambah sifar. Dan kita tambahkan 76.185. Tolak berapa? Sama dengan 63.575. Ini sebenarnya unknown number. Nombor yang kita tak ketahui. Okey, jangan pening kepala. Step yang pertama, kita samakan bilangan tempat perpuluhan. Okey. Okey.
Alright, next. Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat? Bila nampak bulatan, bila nampak kotak kat tengah, anda risau dah. Jangan risau. Kita selesaikan ni dulu. Okay, selesaikan operasi tambah tu dulu. Jadi, cikgu berikan dalam kali ini kalau kamu perasan, cikgu saja bagi dalam bentuk grid. Ada berkotak-kotak kerana cikgu nak kamu biasakan apabila menulis nanti. Okey, 90 perpuluhan sifar 9 sifar kita tambahkan dengan 76.185. Okey, 185. Okey, berapa jawapan untuk yang ni? Okey, berapa jawapan untuk yang ni? Turunkan titik perpuluhan dulu. Jangan lupa. Okey, sifar tambah 5. Sekejap ya. Okey, sifar tambah 5 bersamaan dengan 5. 9 tambah 8, 17. 1 tambah 1, 2. 6 kita turunkan, 9 tambah 7, 16. Ini adalah jawapan untuk operasi tambah. Okey, jawapan untuk operasi tambah. Okey, next. Okey, tapi belum habis lagi. Macam mana? Okey, sekejap ya, cikgu padam bahagian sini. Takut dia mengganggu penglihatan anda. Okey, dah dapat jawapan daripada operasi tambah ini. Okey, yang ini sebenarnya 90 perpuluhan sifar 9 sifar tambah 76.185. Jawapannya adalah 166.275. Yang ni masih lagi tak tahu jawapan kan? Kita turunkan. Turunkan sahaja dan bahagian jawapan juga kita turunkan. Okey, disebabkan skrin cikgu tak muat, cikgu bawa ke sebelah. Okey, cikgu ambil yang ini, masih lagi yang ni, cikgu bawa ke sebelah. Okey, begini. Sekarang ini fokus kita nak dapatkan jawapan dekat kotak itu. Apa nombor yang sepatutnya berada di bahagian kotak? Okey, apa sebenarnya nombor yang berada di bahagian kotak kosong itu? Jadi, kena ingat balik. Ini cikgu, kita ada kaitan, cikgu ajar sebelum dalam kelas, ada kaitan dengan konsep ayat matematik tolak. Okey, ayat matematik tolak. Dalam ayat matematik tolak, nombor yang paling besar sebenarnya berada di bahagian hadapan sekali. Ini nombor yang paling besar. Okey, kita ada banyak, barulah kita boleh bahagikan dekat tempat lain. Okey, jadi disebabkan nombor besar dah ada, okey, disebabkan nombor besar dah ada, oleh sebab itu untuk mencari, sekejap ya, cantik tulisan Cikgu Anita. Okey, disebabkan nombor besar dah ada, nombor besar berada kat depan ya. Jadi nombor besar dah ada, untuk cari jawapan pada bahagian dalam kotak itu, okey, tak bolehlah guna operasi tambah. Kita gunakan operasi tolak. Okey, ambil nombor mana nak tolakkan? Ambil nombor ni, 166.275, tolakkan dengan 63.574. Mungkin nak kata, Allah cikgu tadi saya silap. Okey, sekarang ni baru nampak kan dekat mana kesilapan berlaku. Tak mengapa, kita belajar sama-sama. Yang dapat jawapan yang betul, tahniah. Okey. Baik. Okey. Dan jangan lupa turunkan titik perpuluhan. Okey.
Kita tolakkan 5 tolak 5 sifar, 7 tolak 7 sifar, 2 tolak 5, 2 tolak 5 tak boleh. Jadi kita ambil pada rumasa tinggal 5. Okey, ini akan jadi 12. 12 tolak 5 akan jadi 7. 5 tolak 3, 2. 6 tolak 6, sifar, dan ni kita turunkan 1. Jadi jawapan adalah 102.7 sifar. Ataupun boleh tak kita tulis 102.7 sahaja? Boleh juga. Okey, tahniah kepada yang dapat jawapan yang tepat. Yang mana yang tak tepat tadi kena double check. Tengok balik dekat mana kesilapan berlaku dan jangan ulang kesilapan pada tempat yang sama. Okey, jom kita ke contoh yang ke-6. Soalan macam mana pula yang nak keluar lepas ni ya? Jom kita lihat. Ada kotak lagi ke? Okey. Berapa? Okey, tolak 56.72 tambah 31.6 sifar 1 sama dengan 112.36. Pertama sekali, cikgu dah cakap tadi. Pertama sekali, samakan bilangan tempat perpuluhan. Samakan bilangan tempat perpuluhan. Okey, jadi kita lihat. Okey, bilangan tempat perpuluhan. Yang ini ada 56.72. 2 nombor, 2 tempat perpuluhan. Tambah 31.6 sifar 1. 6 sifar 1. 3 tempat perpuluhan. Yang ni 2, yang ni 3. Next, jawapan. Dekat jawapan pun kena check juga. Okey, 112.36. 36. 2 nombor, 2 tempat perpuluhan. Jadi apa yang kita nak kena buat? Apa yang perlu dilakukan sebelum melakukan operasi tambah atau tolak perpuluhan? Ini ada 2 tempat perpuluhan, ini ada 3 tempat perpuluhan dan bahagian jawapan ada 2 tempat perpuluhan. Ya, betul, kita perlu samakan bilangan tempat perpuluhan. Okey, samakan bilangan tempat perpuluhan. Okey, yang ni petak kosong tak berubahlah. 56.72 disebabkan dia ada 2 tempat perpuluhan, kita tambah 1 sifar kat belakang. Okey, dan yang ini juga tidak ada perubahan. 112.36 tambah sifar kat belakang untuk jadikan 3 tempat perpuluhan. So jelas? Sekarang ini nak selesai yang mana? Tadi cikgu bagi kat sini, tiba-tiba yang ni kat depan pula. Jangan risau, jangan panik. Yang dah dapat jawapan, betul ke tidak jawapan? Mesti tertanya-tanya kan jawapannya betul ataupun tidak. Jom kita lihat jawapan yang sepatutnya anda perolehi. Apa dia? Okey. 56.72 sifar. Sorry sekejap. Kita nak selesaikan yang mana boleh dulu. Ni tambahlah dulu. Kan? Tambah boleh. Yang petak ni kita biarkan dulu. Okey. Okey, 56.72 sifar. Kita tambahkan dengan 31.6 sifar 1. Tambah dulu. Turunkan titik perpuluhan. Sifar tambah 1, 1. 2 tambah sifar 2. 7 tambah 6, 13. Okey, 1 tambah 6 tambah 1. 8, 5 tambah 3 juga 8. Okey, so ini adalah jawapan untuk hasil tambah. Kemudian nak buat apa? Kita masukkan jawapan ini dekat dalam ayat matematik supaya nampak lebih jelas. Okey, yang ni petak kosong masih lagi sama. Cikgu tolakkan dengan operasi jangan tukar ya. Tolak, kita ambil jawapan ni 88.321 dan kita ambil jawapan kat belakang ni. Kita dah ada ayat matematik yang baru. Okey. Disebabkan macam tadi skrin cikgu tak cukup luas. Okey. Cikgu nak bawa ke sebelah. Next. Alright. Kalau macam ni, tadi cikgu cakap pada contoh yang kelima, kalau ingat untuk konsep
ayat matematik tolak. Okey, ayat matematik tolak, nombor besar berada di bahagian hadapan. Okey, sekali lagi Cikgu Anita menulis dengan sangat teliti. Ampun maaf atas kekurangan tulisan cikgu yang tak seberapa ini. Okey, nombor besar berada kat depan. Jadi, disebabkan nombor besar berada di bahagian hadapan dan nombor besar jugalah yang kita nak cari, apa yang kita perlu buat adalah, boleh tak kita buat operasi tolak? Tak boleh lah kan, takkan tolak ni. Kalau tolak nanti nombor besar ni akan jadi kecil. Okey, disebabkan kedudukan jawapan berada pada nombor besar, jadi kita kena tambahkan. Okey, kita tambahkan 88.321 tambahkan dengan 112.36 sifar. Okey. Ada yang dapat jawapan, ada yang berdebar ni betul ke tidak jawapannya ya. Sebab kali ni Cikgu Anita tulis pula. Okey, tak mengapa. Okey. Baik. Okey. Cikgu turunkan titik perpuluhan. Okey. 1 tambah sifar bersamaan dengan 1. 2 tambah 6, 8. 3 tambah 3, 6. 8 tambah 2, 10. Okey, 1 tambah 8, 9. 9 tambah 1, 10. Dan ini terhasillah jawapan 200.681. Okey, yang dapat tu dia seronok. Yes cikgu, saya betul. Tapi yang tersilap, jangan risau, jangan sedih. Okey, cuba tengok dekat mana kesilapan itu bermula. Sekurang-kurangnya kalau kamu silap, kamu tahu, cikgu sepatutnya saya kena buat macam ni. Cikgu bila cikgu terang baru saya faham. Itu sebenarnya yang terbaik. Okey. So cikgu rasa setakat ini sahaja 6 soalan, 6 contoh yang cikgu boleh berikan. Masa pun wow. Okey, minta maaf pada kali ini cikgu tak sempat untuk membuka ruang untuk kamu melakukan quizzes, blue kit dan sebagainya. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okey, link sijil nanti cikgu, InsyaAllah cikgu akan beri pada bahagian deskripsi dekat bawah nanti. Okey, boleh tonton. Okey, so terima kasih sebenarnya kepada semua yang sudi hadir. Jarang-jarang Cikgu Anita dapat naikkan slide ini. Okay. Right. So insyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Okay. Dengan tajuk. Nak guna tajuk apa? Masih lagi perpuluhan atau sebaliknya, kita tunggu. Minta maaf, janganlah pula sedih yang tak dapat naik konti. Cikgu nak blue kit dan sebagainya kan. Tak apalah, sesekali kita offkan dulu blue kit itu. Okay. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan buat latihan interaktif di blue kit dan juga di konti, insyaAllah. Okay. Kata-kata terakhir sebelum cikgu menamatkan kelas pada minggu ini. Nampak macam sempoi je ya kelas minggu ini. Tapi tak mengapa, kita jumpa minggu depan. Pesanan, siapa yang belum subscribe, tolong subscribe channel Cikgu Anita. Kalau tidak Cikgu Anita merajuk, tak nak buat kelas. Boleh tak gitu? Okay, kenapa? Subscribe, tekan butang loceng, okay, share dan sebagainya, kerana apabila notifikasi akan diberikan sebaik sahaja cikgu mengadakan kelas ataupun upload video untuk kamu. Okay, berikan sokongan kepada semua guru-guru di Akademi YouTuber kerana hashtag kami adalah bermula percuma, selamanya percuma untuk semua murid-murid. Okey, itu sahaja. Jangan lupa nanti insyaAllah
Link sijil nanti anda akan rujuk pada bahagian deskripsi. Okey, insyaAllah cikgu akan masukkan di situ sebagai penghargaan. Kumpullah link sijil tersebut. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Ampun maaf atas segala kekurangan sepanjang kelas pada malam ini. Kita jumpa lagi pada, jangan lupa, hari Sabtu 8.15 malam. InsyaAllah, okey, temu janji kita. Okey, untuk itu, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jaga diri, jaga adab, jaga tingkah laku. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Akademi YouTuber Malaysia, berpadu bersatu keluarga ayu, memberi ilmu tanpa jamu, siap sedia menyumbang ilmu. Ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini, lahir generasi yang berkualiti, sedia berkhidmat pada pertiwi. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. www.academyyoutuber.com. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa.